Ada yang komen dalam video tajuk saya dan bertanyakan tentang dengung. Bagaimana nak dapatkan dengung yang sempurna? Okey, komen tu berbunyi, Ustazah, mohon ajarkan dan berikan tips untuk dapatkan bunyi dengung yang sempurna. Ada yang kata mesti rasa getaran di hidung. Ada kata rasa getaran di pangkal hidung. Dan ada kata rasa getaran di muka dan hidung. Masalahnya ialah bila saya cuba buat bunyi dengung, tak ada rasa getaran tu. Mohon tunjuk ajar Ustazah pada saya yang baru nak belajar semula bacaan yang terbaik. Okey, sebelum tu siapa yang masih belum follow, boleh follow saya, Itqan Izzati, untuk lebih banyak lagi perkongsian tentang tajwid. Untuk yang belum tahu, dengung tu adalah suara yang keluar dari hidung. Dan dengung ni berlaku bila kita sebut huruf nun dan huruf mim. Okey, jadi perlu ke kena ada rasa getaran pada hidung bila sebut nun dan mim? Okey, jawapannya tak perlu. Sebab bila sebut huruf nun, bila sebut huruf mim, automatik ada suara yang keluar dari hidung. Sifat gunnah adalah sifat semula jadi untuk huruf mim dan nun. Okay, cuba sebut inna. Okay, cuba sebut inna dalam keadaan tutup hidung. Cuba tutup hidung, lepas tu sebut inna. Cuba buat sekarang. Okay, saya pun akan buat juga. Inna. Nampak, saya tak boleh nak sebut. Suara saya sangkut sebab saya tutup hidung saya. Cuba huruf mim pula. Sebut lamma. Cuba tutup hidung. Tutup hidung dan sebut lam. Sangkut. Maknanya apa? Maknanya bila kita sebut sahaja nun, sebut sahaja mim, memang automatik akan ada suara keluar dari hidung. Bila tutup hidung tak dapat nak bunyikan. Jadi tak perlu untuk kita buat getaran pada hidung tu, tak perlu. Dia automatik. Memang semula jadi. Jadi kalau tak rasa getaran pada hidung atau pada muka tu tak apa. Tak apa. Sebab sebenarnya bila kita sebut huruf mim, sebut huruf nun, getaran tu sebenarnya ada, dah berlaku secara semula jadi. Cuma kita je tak sedar. Jadi tentang dengung ni, tentang sifat gunnah, dia termasuk dalam topik sifat huruf. Sifat huruf ni adalah antara topik yang agak mencabar tapi sangat penting untuk bantu kita sempurnakan lagi sebutan huruf. Jadi nak tak kita belajar sifat huruf secara menyeluruh? Salah satunya pasal gunnah tadi tu. Tapi kali ni kita belajar secara menyeluruh supaya kita nampak macam mana nak sebut setiap huruf dengan betul. Jadi saya nak ajak semua untuk join kursus tajwid 6 bulan yang akan bermula pada bulan 8 ni. Kursus tajwid ni kita akan belajar dari topik yang asas sehinggalah topik yang advance. Topik pasal sifat huruf, pasal gunnah tadi pun termasuk juga. Jadi siapa yang berminat nak belajar betul-betul, nak belajar secara menyeluruh, boleh klik link di bio saya. Okay, dan tekan kursus tajwid 6 bulan.